Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh duduk. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa syalaina min hasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Sehat. Okey, hari ni kita akan sambung kita punya pelajaran Jawi. Cuma hari ni kita akan masuk tajuk yang baru. Sebelum tu, awak semua nampak atas meja Ustaz ada kad. Betul tak? Betul. Awak rasa kad apa ni? Awak rasa kad apa? Tak tahu? Tak apalah, kita tengok. Betul, kad Jawi. Okey. Kad dalam kad ni, setiap kad ni dia ada huruf. Jadi tajuk kita hari ni akan berkaitan dengan huruf-huruf yang ada dalam kad ni. Boleh tak boleh? Okey. Pertama sekali kita tengok kad yang pertama huruf apa? Huruf dal. Okey, yang pertama huruf dal. Kita sampai saja. Siap je benda ni, awak akan tahu dia tajuk apa. Okey, huruf yang kedua. Ra. Okey, bagus. Ra. Sekarang nak dal dengan ra. Kemudian yang ketiga. Lam. Okey, huruf ketiga lam. Huruf yang keempat. Wow. Dan yang terakhir sekali. Huruf Nga. Okey. Cuba awak sambungkan semua lima huruf ni jadi perkataan apa? Darlong. Jadi tajuk Jawi kita hari ni adalah hukum darlong. Apa itu darlong? Kita akan tengok. Okey, sekarang semua boleh tengok dekat TV. Kita akan belajar satu persatu pasal hukum darlong. Okey, keluar. Okey. Tajuk kita hari ni adalah hukum darlong dan bukan darlong. Awak boleh guna ni juga sebab kita dalam masa kita belajar ni pun boleh digunakan untuk UPKK nanti. Faham tak faham? Jadi alang-alang awak dah belajar ni, fokus, jadi tak payah kita belajar dua kali. Yang pertama hukum darlong dan bukan darlong. Apa itu darlong? Kita tengok. Yang pertama berasal dari huruf dal, ra, lam, wam, ra. Sebab itulah dia darlong. Dia sebenarnya dia satu huruf. Tapi bila kita dah cantum, dia akan jadi dal, ra, lam, wam, ra akan jadi darlong. Yang kedua, dia merupakan dua suku kata terbuka. Apa maksud dua suku kata terbuka? Dia kata dua suku kata terbuka vokal AA. Contohnya ada lah contoh. Apa tak tahu. Contoh. Dia kata A dengan A. Jadi sa, ya, ma, ta. Kalau contoh Ustaz tukar vokal A, contoh U dengan A. Su, ka. Apa lagi contoh vokal U dengan A? Muka. Kalau kita contoh vokal O dengan I. Roti. Kalau contoh U dengan U. Susu. Buku. Bulu. Tapi kali ni darlong ni dia cuma guna ni je. A dengan A. Jadi nanti kalau dalam perkataan awak cek, dia mesti dua suku kata. Satu, dua. Sama. Satu, dua. Dan dia punya vokal mestilah huruf A. Nampak ni dah dimerahkan. A dengan A. Kalau A dengan U boleh tak? Tak boleh. Dia mesti A dengan A. Kalau tiba-tiba kata Ustaz, kalau nak buat O dengan O boleh? Tak boleh. Dia mesti A dengan A. Yang ketiga, terdapat huruf darlong. Tadi huruf darlong apa? Dal, ra, lam, wam, ra. Dia kata terdapat huruf darlong di suku kata kedua. Kalau contoh kita tengok yang ni yang satu,
Sini yang kedua. Jadi mesti ada perkataan dalam tu dekat sini ataupun sini. Faham tak bang? Yang ni yang pertama, ni yang kedua. Ini bukan ni, nanti kita tengok contoh dia. Okey, dia kata terdapat huruf dalam di suku kata kedua. Apa yang kita kena buat? Kekalkan huruf alif. Masih tak nampak kan? Tak apa, kita tengok dia punya contoh. Okey, contohnya dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, dan Jawi. Kalau bahasa Melayu huruf D. Ra Jawi bahasa Melayu R. L Jawi L pula. Lam Jawi L. Waw Jawi W. Nga N G. Okey, contoh dia dah bagi satu perkataan da dengan da. Dada, tahu dada? Dada. Okey, mana yang satu, mana yang dua? Yang ni satu ke dua? Satu. Yang ni yang kedua. Jadi dia kata tadi kita kena tengok yang kedua. Dan ada tak huruf dalam? Sekarang ni D. D ni huruf dalam ke bukan? Dalam. Kalau Jawi dia huruf dal. Jadi sama macam biasa kita jawikan. D yang pertama adalah huruf dal. A sama dengan alif. D sama dengan dal. A sama dengan alif. Tadi dia kata kita kena kekalkan. Maksudnya jangan buang. Jadi nanti ejaan dia akan jadi dal alif dan alif. Nampak kenapa tak merah kan? Maksudnya dia kena ada. Kenapa pula kena ada? Sebab kejap lagi yang bukan dalam benda ni hilang. Jadi kita akan tengok. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, ja dengan lam. Jala atau jala? Mana yang satu, mana yang dua? Ja suku kata pertama, la suku kata kedua. Sekarang ni dua-dua A, betul. Sekarang kita nak tengok dekat nombor 2 punya. Ada huruf L. L bahasa Melayu, tapi kalau dekat Jawi jadi huruf lam. Lam ni pun antara huruf dalam. Jadi kena kekalkan alif ke tak payah? Kena kekalkan. Jadi kita jawikan J pula. J dia punya Jawi Jim. A alif. L lam. A alif. Jadi ejaan dia Jim alif lam alif. Senang tak senang? Senang je. Seterusnya, okey, baru kita masuk yang bukan dalam. Tadi dalam, sekarang bukan dalam. Bukan dalam dia kata dua suku kata terbuka vokal A dan A. Sama juga yang tadi. A dengan A. Tapi apa yang beza dia? Jika tidak terdapat huruf dalam pada suku kata kedua. Kalau tadi ada 5 huruf dalam tadi betul. 5 huruf ni ada dekat suku kata kedua. Tapi yang bukan dalam dia tak ada. Maknanya selain daripada 5 tadi, kalau ada dekat suku kata kedua, dia bukan dalam. Jadi apa kena buat? Maka buang. Kita kena buang huruf alif tersebut. Alif tersebut ni maknanya suku kata yang kedua. Kita tengok contoh yang dia bagi. Perkataan masa. Ma suku kata pertama, sa suku kata kedua, dan dua-duanya A dengan A. Dah betul. Sekarang tengok yang kedua. S. S bahasa Melayu. Kalau Jawi sin. Adakah sin huruf dalam? Bukan. Jadi ini bukan dalam. Jadi kita jawikan. M sama dengan mim. A sama dengan alif. S sama dengan sin. A sama dengan alif. Tapi bila dia kata tadi bukan dalam, dibuang. Kita bulat, kita buang. Jadi ejaan dia jadi mim alif sin. Masa. Faham tak bang? Satu lagi contoh dia tengok. Ni. Kaf alif. Kaf pula terus. C kaf. T kaf. Sama je. K sama dengan kaf. A sama dengan alif. T sama dengan ta. Ni huruf dalam ke bukan? Bukan. Jadi A yang ni jadi alif. Alif dia kena buang. Jadi kata. Apa lagi contoh yang boleh kita buat? Yang bukan dalam banyak. Sa ya. Okey, contoh kalau sa ya. S A Y A. Jawikan S sin. A alif. Y ya. A
Tapi ni dalong ke bukan? Bukan. Jadi ejaan dia akan jadi sin alif ya. Faham tak, Pak? Senang je kan? Okey. Macam mana kita nak tahu kita faham ke tak faham? Jom kita cuba buat latihan. Okey. Ada dekat sini soalan. Jadi awak boleh cuba buat. Kita cuba buat sama-sama. Ada masa lagi. Okey. Kita buat apa? Tak apa kan? Dah ready? Baca soalan ni betul-betul. Lepas tu jawab. Okey. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf jawi dalong? Mana satu jawapan? Baca betul-betul. Kau tahu awak sebut warna. Nampak? Warna? Kuning ke oren pun tak salah. Ya? Okey, betul. Soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah termasuk huruf dalong? Senang ni. Huruf merah. Soalan yang ketiga. Perkataan dalong terdiri daripada gabungan berapa huruf? 5. Ini kalau tak tahu lah, boleh kira. Ni, ingat. Huruf di bawah mewakili perkataan NG. Lagi. Seterusnya soalan yang kelima. Manakah antara berikut yang bukan huruf dalong? Hijau. Hijau ni huruf apa? Lal, bukan dalong. Okey, soalan seterusnya. Jawikan perkataan di bawah. First kita tengok ba dengan ta. Ta ni kalau bahasa Jawi dia huruf ta. Adakah ta tu huruf dalong? Jadi ni bukan dalong. Bukan dalong kena buang alif ke tak payah? Kena buang. Jadi mana satu yang tak ada alif? Biru dengan kuning. Tapi sebab ni bird ni dah tak apa. Jadi pandai biru. Okey. Seterusnya nga. Dia Ustaz kata dua je, tapi ingat ada satu huruf tu dia punya NG dalam bahasa Melayu. Betul tak? Jadi kita tengok NGA dengan NGA. NG ni huruf apa kalau Jawi? NG ni huruf apa? Nga tu dalong ke bukan? Kalau dalong kena ada alif ke buang alif? Ada alif. Jadi mana satu jawapan dia? Merah. Senang kalau kita dah faham. Seterusnya sawah. Kita tengok yang ini je. Wah ni. Wah kalau dalam Jawi wow alif ke? Wow dalong ke bukan? Bukan. Ya. Kat depan dah ada. Wow dalong ke bukan? Ya dalong. Jadi kalau dalong kena ada alif ke kena buang? Jadi mana satu? Biru. Takut kau jawab biru. Soalan seterusnya. Tentukan ayat dengan ejaan yang salah. Hanya awak kena tengok betul-betul mana satu ejaan yang salah. Ada satu yang salah. Biru, mata saya sangat mengantuk. Merah, Ustaz suka nganga mulut. Hijau, saya makan nasi dengan ayam. Kuning, dilarang membuang masa. Cuma ada perkataan yang salah. Yang mana? Kuning. Kenapa awak jawab kuning? Mana yang salah? Masa sepatutnya macam mana je dia? Sin sahaja sebab dia bukan dalong. Okey, soalan yang terakhir. Last tadi. Berapakah kesalahan ejaan dalam ayat tersebut? Ini kita tengok satu-satu. Nama bapa saya Ronaldo. Bapa suka main bola pada waktu petang. Semua orang rasa bapa saya orang Jawa. Mana saya tahu? Soalan dia. Kita cari dulu mana kesalahan. Yang pertama
pertama nama ni betul ke tak betul dia? Betul. Kenapa tak betul? Sebab mim bukan huruf darong. Jadi sepatutnya kena ada. Patutnya tak ada. Ini salah. Okey, satu dah salah. Bapa betul tak Ijaz? Betul. Saya. Ronaldo tak payah. Bapa ni betul. Suka. Tak ada kaitan. Hari ni kita belajar semua alif-alif. Main bola. Tak ada kaitan. Pada waktu petang semua orang rasa. Betul ke tak? Kenapa? Sebab sin bukan darong. Jadi alif kena buat. Dah berapa salah tadi? Jadi nama rasa. Okey. Bapa saya ni sama betul orang Jawa. Betul tak dia Jawa? Wow, darong ke tak? Darong. Jadi darong kena tambah alif. Jadi ada berapa salah? 3 yang salah. Settle. Betul semua. Okey, jadi sebelum kita habiskan kita punya kelas, mari kita ulang sekali lagi. Kita tengok semula. Jadi darong ada berapa huruf? 5 huruf. Dal, Ra, Lam, Waw, Ngam. Kalau ada huruf darong kena buang ke kena kekalkan? Kena kekalkan. Kalau tak ada darong kena buang. Okey, boleh faham tak boleh faham? Lepas ni kalau awak jumpa lagi perkataan dalam bahasa Melayu, awak dah boleh buat. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.